Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman wa fahman. Allahumma faqih fid-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita mukadimahkan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Semoga menjadi pemangkin dalil nakli untuk memantapkan akidah kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 59, Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dia, yakni Allah yang menjadikan langit dan bumi dan di antara keduanya, antara langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia berada di atas arasy. Aras tidak menanggung dan memikul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aras itu dan para malaikat yang menanggung aras dipikul dengan kekuasaannya. Maka kita jangan ikutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Istilah aras ini untuk kita di dunia sebagai gambarannya, kalau orang itu berkepentingan, orang itu ahli ilmu, orang itu ahli YB contoh, dia berada di dalam tempat yang berbeza dengan kita. Kita duduk di tempat biasa, tapi orang-orang yang berhormat dan ilmu, dia didudukkan di tempat yang lain. Itu maknanya aras. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa menjadikan sesuatu antara langit dan bumi, kedudukan dia maha tinggi. Ya, bukan maknanya di atas, tidak. Di mana-mana Allah Taala, maknanya Allah Taala itu tidak ada bertempat, tidak berhajat kepada tempat. Umpama seperti kita berhajat kepada tempat. Ya, kita kalau ada tempat nak duduk mana, Pak? Mesti ada hamparan lantai. Di mana kau duduk? Aku duduk di atas lantai. Tetapi kekuasaan ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Dia tidak berhajat kepada tempat. Dan Allah itu maha tinggi, ya, mengatasi aras. Aras dengan Allah lebih tinggi Allah daripada aras. Dan mengatasi tiap-tiap sesuatu sehingga mengatasi keluasan bintang-bintang. Bahkan jarak antara aras dan langit amat dekat baginya. Itu ya, kekuasaan Allah. Kita menyebut tentang tentang akidah ini, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mantapkanlah. Ya, jangan sampai jadi rosak, jangan sampai jadi batal iman kita. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan kita sekiranya kita memantapkan akan iman kita. Sebab segi tauhid usuluddin ini membahaskan kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dilihat dengan panca indera kita yang berbeza. Kita nak mengenal manusia sama makhluk mudah, tapi makrifatullah menggunakan akal fikiran yang waras. Dan dia yang di Allah Subhanahu wa taala maha tinggi derajatnya berbanding aras, lebih tinggi
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dia maha tinggi daripada kedudukan bumi. Sebab yang menjadikan bumi iaitu Allah, yang menjadikan langit iaitu Allah. Itu dengan kekuasaan, iradat, kudrat Dia. Seperti mana kita maklum, kudrat iradat itu takluknya adalah takluk mungkin. Mungkin jadi, mungkin tidak. Mungkin Allah Ta'ala membuat ataupun tidak membuat. Takluk mungkin. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak berlaku. Macam kita juga lah. Mungkin malam ni hujan, boleh jadi hujan, boleh jadi tidak. Tengok langit mendung sebagai bukti akan turunnya hujan. Tapi kuasa Allah itu mengatasi segala-gala, walaupun mendung pekat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan turunnya hujan dari langit, Dia tak akan turun. Begitu Pak ya. Mantapkanlah iman kita ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi derajatnya berbanding aras, sebagaimana Ia setingginya daripada kedudukan bumi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita wiridkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mengaku bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada melainkan Dia, melainkan Allah yang berkuasa. Kita bolehkan, kita ikrarkan kalbu kita, mengatakan bahawa Allah Ta'ala wujud dengan kekuasaannya. Bolehkanlah setidak-tidaknya kita lepas solat maghrib dan subuh 7 kali. 7 kali dengan keadaan kedudukan kita tidak berubah dengan kedudukan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu maksudnya duduk di tahiyat yang akhir, tegak tapak kaki kanan. Kalau boleh, tak boleh. Kalau boleh itu jangan berubah, apalagi nak berubah dari tempat. Bila mana kita berkekalan begitu membaca 10 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keampunan, ditulis 10 kebajikan, dihilangkan 10 keburukan. Baca je lah. Itu sebagai amalan tiap-tiap hari, pagi dan petang. Kemudian jangan beralih tempat sehinggalah kita tidak berhadas. Senantiasalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat, dan malaikat itu memohonkan keampunan kepada mereka-mereka yang duduk kekal kedudukan dengan tahiyat akhir, yakni duduk tawarruk tadi. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ya Rabb, ampunilah orang ini dan berilah kasihan belas kepada orang ini. Jangan beralih tempat kalau boleh, kecuali ada keperluan. Yang kita amalkan apa? Di ujung-ujung usia ini nak buat apa lagi? Nak bakalan apa-apa lepas orang balik tu buat apa pun. Bila mesti buat lah kalau pun. Kita sama-sama kita mengingat-ingat antara satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan kepada kamu semua. Mudah-mudahan peringatan-peringatan itu memberi faedah kepada orang-orang yang beriman. Sallallahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sama. Kita pun ada zat kita tubuh kita lah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, itu zat namanya. Tapi zat kita berbeza dengan zat Allah. Zat Allah tak boleh kita kaji selidik. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu nak cuba-cuba nak menyelidik tentang zat Allah Ta'ala. Tak sampai, ilmu kita tak sampai. Itu begitu juga sifat-sifatnya yang kesempurnaan yang 20 yang kita boleh ketahui. Sifat yang wajib
pada hak Allah Ta'ala yang wajib diketahui 20 sifat. Sekadar kita mengetahui, jangan sampai tak mengetahui. Dan pentadbirannya, dan dia yakni Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. As-Surah ayat 11. Itu ayat kita baca dari Naqli sebagai kebuktian wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kebuktian kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dah begitu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dah yakin, dah mantap ya akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ma'rifatullah, mencari-cari ya kebuktian wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dah yakin, wa'budullah, dan ta'abudlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disembah olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan, yakni menduakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadat kita disuruh ikhlas. Segi apa pun kita ikhlas lillahi ta'ala. Itulah amalan yang didasari dengan keikhlasan hati. Mudah-mudahan amal kita menjadi amal-amal yang secantik, yang cukup sempurna, tam, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakunu minal mu'adzabin. Ini amaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau berseru berserta Allah Tuhan berlain yang lain. Maknanya jangan kita meminta yang lain selain daripada Allah. Kalau kita nak sesuatu, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u, jangan sekali-kali kamu menyeru ma'allah, bersama Allah itu ilahan sebagai Tuhan, akhar yang lain. Fatakuna minal mu'azzibin. Kalau dah begitu, kata Allah, jadilah kamu nanti dengan itu dari orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dah yakin Allah Ta'ala berkuasa, mengetahui sifat-sifat 20, jangan disyirikkan. Kalau melakukan syirik, maknanya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling besar, yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa syirik. Na'udzubillah min dzalik. Wad'u ila rabbik wa la takunu minal musyrikin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ingat, wad'u ila rabbik, dan serulah, mohonlah oleh kamu kepada Tuhanmu, wala takunna minal musyrikin. Kamu jangan jadi seperti orang-orang yang musyrik, menduakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik yaitu kalimah isim, musyrik yaitu kalimah kalimah fa'il. Maknanya orang yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang kita, la ilaha illahu, ya, tiada Tuhan melainkan Dia. Huwa khaliqu kulli syai'in, Dia yang menjadikan sesuatu. Semua wujud dalam dunia ini yang disebutkan makhluk adalah yang menjadikan akan Allah Subhanahu, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu fa'budu, sekali lagi fa'budu fi'il amar, maka sembahlah oleh kamu, mensyukurilah kalau oleh kamu akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-An'am 103. Wa alla ilaha illahu, ya, dalam surah Hud Allah Ta'ala berfirman, wa alla ilaha illahu, dan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia. Banyaklah Pak, kalau kita baca dalam Quran berkali-kali diulang-ulang, sebagai memantapkan akidah kita dan sebagai memantapkan kepercayaan kita akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ta'budu illallah,
Hud 26. Allah, jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali adalah yang kamu ta'abudkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berbenar-benar membuat persediaan daripada pagi kita solat subuh ke masjid ataupun ke surau, di petang hari menyambut malam tiba, kita berangkat pergi masjid, ke surau sekali lagi, semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan hati. Bersihkanlah hati kita daripada sifat syirik. Payah lupa harap menghindari daripada sifat syirik. Syirik yang paling hobi, yang paling ringan tanpa disedari ialah riya. Riya itu syirik. Asyirku riyaun, sabda Nabi. Riya itu merupakan syirik, atau syirik sebenarnya adalah riya. Jadi lillahi ta'ala, jangan mengharap sesuatu, jangan mengharapkan pujian supaya dipuji, supaya disanjung, tak ada apa-apa. Syirik. Solat mula-mula okeylah, cantik, Allahu Akbar, kemudian ada jemaah lain kita mulalah kita nak mempercantikkan solat kita itu kan. Tadi lebih kurang dia biasa-biasa je. Tapi bila mana ada orang datang, begitulah keadaan. Makin lama dia berdiri, makin lama dia rukuk, makin lama dia bertidal, makin lama dia sujud. Ada apa? Sebab ada sifat riya pada kalbu dia. Bersihkan daripada itu. Fa'budu rabbik hatta ya'tiyal yakin. Tadi disebut bila kita sudah yakin wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka kita ta'abudkanlah. Fa'bud, maka sembah olehmu Rabbaka, maknanya Tuhan kamu, hatta ya'tiyal yakin, apabila sudah yakin. Kita ma'rifatullah daripada awal akhir. Maknanya dah mantap dah, kita pun solat dah mantap, dah yakin kalau Ta'ala itu wujud, nak buat apa lagi? Kita pun ta'abud kerahkan akan dia. Itulah dia nak bagi masjid, pagi-pagi rasa-rasa seram takut, tengok-tengok siapnya dah ada, yakin siap ada, baru masuk. Kalau seorang-seorang rasa-rasa waktu pagi dia ada perasaan takut sedikit, bila mana lampu dah terang mesti ada siapnya dah datang awal-awal. Dia berasa yakin, dia pun masuk. Begitulah keadaannya bila mana kita sudah yakin akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ma'rifatullah, mengetahui sifat 20 yang mustaqil, maka yakin, maka kita kerjakanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihat, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan alam, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bumi tempat kita duduk, bagaimana kita duduk dihampari dengan bumi, diteduhkan dengan langit. Siapa yang membuat, iaitu tidak lain adalah yang mempunyai kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budillaha mukhlishina lahuddin. Dia kalau dah begitu sekali Allah Ta'ala mengulang-ulang, wa'budillah, maka sembahlah oleh kamu akan Allah mukhlishan lahuddin, dengan keadaan ikhlas kerana agama. Dalam ayat lain disebut apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Katanya Ustaz, takut saya daripada Allah itu syirik kan? Takut saya daripada Allah. Saya itu masuk syirik. Macam takut punya. Ya, imamnya dah tiap minggu ya nazir naik. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat itu tak cukup itu Pak Ibu diterjemah pula oleh si imam.
Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap-tiap minggu dikumandangkan ayat-ayat itu, ya, kita duduk mendengar juga, mendengar hayatilah, ya. Maknanya kalau ayat itu tak dihayati, maknanya kita tak mayat khutbah lah kan. Bisa menu-menu lah. Jadi manusia dia habis khutbah itu pun kita pun solat habis. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diperingatkan, kamu jangan mati, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dengan keadaan Islam. Perbaharuilah ibu, ya, syahadah kita, tajdidkan syahadah kita, ya. Tiap-tiap hari lah, jangan kira sehari sekali. Tiap-tiap hari duduk-duduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah, ya, siapa-siapa yang menyebut pada akhir hayatnya kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Itu dah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menyebut, siapa yang bersabda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyebut pada akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan. Jadi Allah tak mungkin, ya, tetap insyaallah, ya. Yang penting kita itulah, ya, kita bimbang-bimbang akhir kalam kita besok. Akhir kalam kita bagaimana, ya. Biarlah akhir kalam kita ini menyebut kalam la ilaha illallah, paling tidak Allah begitu, ya. Jangan diam. Sebab itu bila mana kita menghadapi orang sedang nazar, ditalkinlah pada kali yang pertama. Talqin kali pertama ketika manusia sedang nazar, ketika roh nak keluar daripada jasad, itu talqin yang pertama. Allah, ya. Tak usah dipanjang-panjangkan. Menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itu tak perlu. Ya, kalau dah nyawa tu, kata kalau istilah orang Melayu tu nyawa ikan, dah ngap, tak perlu kita nak talqinkan daripada asyhadu